Ramai yang tak berminat untuk simpan emas. Ada 3 punca kenapa anda tak minat. Yang pertama, kita tak nampak emas beri dividen bulanan. Yang kedua, kita fikir emas perlukan modal yang besar. Yang ketiga, kita tak rasa seronok sebab tak nampak angka turun naik macam saham. Tetapi menabung emas bukan soal minat, ia soal keperluan dan perlindungan. Ia seharusnya menjadi agenda tetap di dalam pengurusan keuangan kita. Kita tak ambil perlindungan takaful sebab minat, tetapi sebab perlu. Masalahnya bukan tak minat emas, tapi masalahnya kita belum rasa risiko inflasi, nilai duit susut, dana persaraan tak cukup atau berlaku kecemasan dalam keadaan kita tak bersedia. Selagi belum rasa sakit, kita rasa tak perlu. Emas bukan untuk gaya hidup, tetapi emas untuk melindungi nilai usaha kita selama ini. Emas bukan untuk cepat kaya, tetapi untuk 10 tahun ke 20 tahun akan datang, kita masih ada kuasa beli. Minat boleh datang kemudian, kesedaran mesti datang dahulu. Kerana masa tidak tunggu kita untuk berminat. Kalau belum berminat tidak mengapa, tetapi jangan tunggu terpaksa. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up untuk saya bantu anda daftar sebagai ahli dan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.